Hai korang. Ya Allah. Dah lama dah kita tak siaran di studio kecil perpaduan. Kita orang baru je lepas USA tau korang. Susah. Susah sangat. Haikal, lepas ni, lepas you peperiksaan ada apa Lepas ni kita ada Carnival 1S. Di sini ada dua permainan, iaitu bola jaring dan bola sepak. Kawan-kawan tahu tak apa tujuan Carnival 1M1S ini dijalankan? Tahu! Salah satu tujuan ialah untuk mencari bakat-bakat murid sepadu untuk mewakili tahun depan. Apakah progres bagi Carnival 1S1S ni? So far untuk hari ini jalan dengan lancar sebab semalam hujan jadi kita start lambat semalam pukul 8.30 habis pukul lambat. So hari ini cuaca baik, mudah-mudahan permainan dirahmati diberkati Allah selalu dan habis dengan jayanya sebaik mungkin. Okey, terima kasih. Itu saja. Okay. Macam mana untuk hari kedua ni? Okey lah. Permainan demo pun bagus. Malam tahun 4 lawan pun bagus je permainan demo. Tak adalah macam tak ada team main. Demo macam reti lah juga main. Hari ni sangat seronok. Progres pemilihan bola sepak untuk tahun depan. Okey, jadi untuk hari ini saya datang untuk scout murid tahun 5. Jadi adalah nampak bakat-bakat baru yang tahun lepas tak nampak sangat, tapi tahun ni nampak ada peningkatan. Dia pula yang akan lead team tahun depan sebab tu saya datang hari ni. Baik, untuk tahun 4 insyaAllah kita akan memanggil dalam masa terdekat ni. Dah ada dalam 4 ataupun 5 orang pemain-pemain yang akan mewakili sekolah. Dan kita tengoklah nanti kalau dia orang boleh train yang baik, insyaAllah kita akan bawa ke depan seterusnya mewakili SK Perpaduan. Terima kasih Cikgu Syafaat. Baik, sama-sama. Apakah progres untuk mencari bakat-bakat murid sepadu untuk mewakili sekolah pada tahun depan? Okey, baik. Seperti yang kita nampak pada minggu ini, kita buat program iaitu program pertandingan antara kelas untuk bola jaring dan juga bola sepak. Jadi bila ada program-program seperti ini, dapatlah kita mencukil bakat murid. Jadi dekat sini, bila perlawanan berlaku antara kelas-kelas, kita dah boleh nampak mana yang murid yang kita rasa layak ataupun ada bakat tersebut dan kita boleh ketengahkan untuk kita ambil sebagai peserta ataupun pemain bagi tahun hadapan. Terima kasih cikgu. Sama.